Dalam dunia adiwira, semua orang mempunyai kuasa luar biasa. Semua orang dengan bangga melawan musuh. Kecuali Melati, tidak melawan musuh, hanya bersembunyi. Bercakap dengan pokok. Tidak berguna langsung. Mungkin aku memang tak cukup hebat. Kehebatan adiwira mula diuji apabila serangan makhluk asing memusnahkan bekalan oksibumi. Kelihatan mereka seumpama embun di hujung rumput. Kehidupan bakal lenyap bila-bila masa. Apabila adiwira terakhir tumbang, manusia sedar bahawa satu hela nafas demi oksigen lebih berharga daripada kuasa hebat. Kita tidak dapat hentikan pencemaran ini. Melati, kami perlukan bantuanmu. Kuasa aku lemah. Kuasa yang memberi kehidupan tidak pernah lemah. Kalau semua orang perlukan bantuan, aku tidak boleh terus bersembunyi. Bangkitlah dan hidupkan semula bumi. Kuasa yang pernah dianggap lemah itu ketika ini menjadi harapan terakhir bumi. Dia menyelamatkan dunia. Maafkan kami, Melati. Kecil jangan disangka anak, besar jangan disangka bapa. Kami bersama Kerana kamu. harapan terakhir bumi datang daripada kuasa yang paling tidak disangka. Yang bulat tidak datang bergolek, yang pipih tidak datang melayang. Seseorang perlu yakin dan berusaha untuk menemui kekuatan dirinya. Wah, aku juga boleh menjadi wira.